Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama dengan saya Syuhadah Armawan dalam ruang bicara aspirasi ekonomi yang mana kita bercakap dalam ruangan ini tentang hal ehwal ekonomi dalam dan juga luar negara. Dan malam ini kita akan menyentuh satu topik yang agak hangat diperkatakan sama ada menerusi selepas pengumumannya dan juga diperkatakan oleh penganalisis serta menerusi media sosial yang mana kita akan menyentuh tentang tarif yang telah diumumkan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Tapi sebelum kita ke ruangan untuk diskusi, kita masuk untuk segmen kita yang pertama pada malam ini iaitu Kontinum Ekonomi yang mana kita nak menyentuh tentang berita-berita ekonomi yang telah pun dipaparkan dan agak popular juga sepanjang minggu ini. Baik, yang pertamanya kita nak bercakap berkaitan dengan tarif terbaru Donald Trump yang memberi tekanan kepada pasaran serantau dan ekspor ENE Malaysia, okey, dan pasaran kewangan global serta ekonomi serantau yang bergantung kepada ekspor termasuklah Malaysia harus bersiap sedia dengan peningkatan kemerowapan susulan pengenalan tarif yang agresif oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkuat kuasa pada 5 dan 9 April 2025. Pengarah urusan SPI Asset Management Stephen Innes berkata pasaran telah menjangkakan beberapa bentuk pelindungan perdagangan tetapi skala dan juga masa pengumuman itu mengejutkan ramai pihak. Dan daripada perspektif makro global yang dilihat dari segi laluan yang paling kurang rintangan kini kelihatan seperti menunjukkan kelemahan berterusan di seluruh pasaran pertukaran asing dan juga equity Asia, terutama sekali bagi yang berorientasikan kepada ekspor seperti negara China, Vietnam, Malaysia, Thailand dan juga Korea Selatan. Okey, baik, itu berkaitan dengan tarif yang diumumkan oleh Donald Trump yang mengejutkan banyak pihak khususnya dalam dunia perniagaan dan juga perdagangan. Dan yang keduanya, kita beralih kepada Malaysia berusaha sebenarnya untuk mengurangkan impak kepada ekspor yang juga tidak cadang kenakan tarif timbal balik. Itu yang dimaklumkan oleh MITI ataupun Kementerian Pelaburan dan Perdagangan serta Industri yang memandang serius mengenai kenaikan tarif 10% dan timbal balik yang diumumkan oleh Amerika Syarikat terhadap ekspor Malaysia ke negara itu. Dan sumbangan itu katanya ia sedang giat mengadakan libat urus dengan pihak berkuasa Amerika Syarikat untuk mencari jalan penyelesaian yang akan mendukung semangat perdagangan bebas dan juga adil. Jadi MITI dalam kenyataan pada hari ini menyatakan tentang tarif Amerika Syarikat sebenarnya memberi kesan kepada banyak negara dengan potensi implikasi yang ketara terhadap perdagangan dan juga pertumbuhan global. National Geoeconomic Command Center NGCC yang diluluskan oleh Kabinet baru-baru ini akan menilai juga tentang kesan terhadap pengumuman terbaru Amerika Syarikat itu yang juga akan mempertimbangkan sebenarnya strategi yang komprehensif dan juga pelbagai serampang ya untuk mengurangkan kesan tarif ini ke atas ekonomi dan juga industri di Malaysia. Baik, dan yang ketiga masih lagi berkaitan dengan tarif yang diumumkan oleh Donald Trump. Presiden Donald Trump semalam mengumumkan Amerika Syarikat akan memperkenalkan tarif asas sebanyak 10% kepada semua negara dan duti yang lebih tinggi melibatkan beberapa negara termasuk Malaysia sebanyak 24%. Dan langkah ini boleh menyebabkan equity Asia berada dalam tekanan apabila pasaran kewangan dibuka pada Khamis. Dan walaupun ini menyebabkan peningkatan awal di peringkat global, sentimen di Asia sebenarnya dijangka menyusut apabila pasaran menilai tarif yang lebih tinggi yang tertumpu kepada negara tertentu termasuklah China yang berdepan dengan 34% tarif ke atas import dan 24% duti Jepun. Jadi Vietnam dan Kemboja mengalami tarif yang dikatakan lebih tinggi sebenarnya masing-masing pada 46% dan juga 49%. Itu yang dimaklumkan oleh penganalisis makro global Active Trades Anderson Elf dalam komentar di pasaran berkaitan dengan tarif yang telah diumumkan oleh Donald Trump. Okey, itu berkaitan dengan kontinum ekonomi, berita ekonomi yang pastinya membawa juga perbincangan dalam topik kita pada hari ini iaitu kita menyentuh juga tentang tarif yang telah diumumkan oleh Donald Trump dan kita beralih kepada perbincangan kita pada malam ini. Fokus kita adalah
perang tarif Trump, sama ada ia melihat kepada proses timbal balik yang boleh menjadi kawan ataupun lawan. Dan ruangan ini juga kita buka kepada anda untuk anda berbicara ataupun melontarkan soalan dan pandangan anda. Di talian kita 0326979768. Dan anda juga boleh menonton kami menerusi live Facebook Bernama TV. Dan untuk malam ini kita melihat kepada apa yang telah pun diperkatakan dalam dunia media sosial, dan macam-macam juga pandangan telah pun diberikan, analisis juga telah pun dihuraikan, dan juga jangkaan satu persatu yang telah pun diberikan oleh mereka yang pakar dalam bidang ini. Dan ini sekaligus sebenarnya mencetuskan satu konfrontasi dalam ekonomi yang lebih luas dengan sekutu pesaing Trump, dengan harapan untuk menghapuskan sebarang ketidakseimbangan perdagangan. Dan Trump juga dengan tegasnya menyatakan keputusan yang dibuat adalah untuk dilihat sebagai satu proses timbal balik berdasarkan kepada keadilan. Jadi malam ini kita bawakan satu topik, perang dalam tarif Trump, timbal balik, kawan dan lawan. Anda boleh bersama dengan kami, dan kita bersama-sama juga dengan tetamu kita di studio. Pada malam ini kita ada Encik Samirul Arif Othman yang merupakan perunding kanan Global Asia Consulting. Assalamualaikum Encik Samirul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini. Dan apa yang diperkatakan berkaitan dengan tarif yang telah pun diumumkan oleh Donald Trump, ini jelas bahawa dalam pentadbiran Republican, Trump sendiri mengatakan tentang tarif barunya yang menyamakan kedudukan antara pengeluar Amerika Syarikat dan juga pesaing asing, serta walaupun cukai baru ini mungkin akan dibayar oleh pengguna dan perniagaan Amerika Syarikat sendiri dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Mungkin Cik Samirul ada pandangan tersendiri berkaitan dengan hal tersebut. Silakan. Ya, masa Trump umum benda ni mula-mula saya tengok orang ingat dia acah-acah lah sebab dia tangguh. Tapi sebenarnya dia tak acah-acah. Dan dia sebenarnya dia ada rancangan yang saya rasa jangka panjang. Saya akan hurai lebih lanjut lepas ini, sebab ini bukan rancangan angan-angan majlis. Dia ada orang yang pandai di sebaliknya. Tapi itulah buat masa ni, bila dengan tarif yang begitu banyak, dia sebenarnya nakkan industri itu berpindah ke Amerika Syarikat. Dan dia rasa setelah sekian lama Amerika Syarikat ni jadi macam welfare lah, banyak menolong orang. Jadi dia tak nak benda ni. Dia nak adalah rancangan dia nak balik industri balik kepada Amerika, dan mungkin juga dia nak lemahkan mata wang US lah. Itu jawapan awal saya. Okey, baik. Dan apa yang jelas juga boleh kita lihat tentang permainan politik tarif ini yang juga akan menjadi cabaran ya kepada Trump dan agendanya yang bakal mendorong ke arah kenaikan inflasi, mungkin akan memperlahankan perkembangan ekonomi dan sebagainya di seluruh dunia. Sejauh manakah kebenaran ini ya, mungkin betul. akan berlaku? Jadi kalau kita tengok bagaimana kita takrif recession, ataupun apabila dua suku berturut-turut kegiatan ekonomi menguncup. Jadi kegiatan ekonomi itu kita merujuk kepada pembuatan barang, perkhidmatan, dan juga apabila berlaku pengangguran dan sebagainya, dan ada beberapa indikator. Jadi kalau kita tengok itu memang sah lah. Tapi kalau dengan tarif yang banyak sebegini, dan apabila yang reaksi awal dia akan rakyat di Amerika sendiri terpaksa berbelanja lebih. Dan di negara dia juga banyak pakai komponen daripada luar. Jadi bila dia nak import tu jadi mahal. Jadi memanglah kita jangka yang ekonomi dia akan perlahan. Begitulah. Tapi dia kata ni bila Amerika bersin, satu dunia demam. Kenapa jadi begitu? Jadi kalau kita tengok dari segi pengeluaran ekonomi dunia sekarang ni, lebih kurang saya bagi Amerika Syarikat menjadikan lebih kurang 25% daripada kegiatan ekonomi dunia. Sedangkan China pula 15%. Walaupun penduduk Amerika Syarikat tak kurang daripada China, mungkin 200, 300, tapi dari segi jumlah yang dikeluarkan lagi banyak, 25%, 150%. Dan Malaysia pula bagaimana? Malaysia saya kira kita 0.4%. Jadi 0.4% daripada 40%, kita 1% sah daripada saiz ekonomi Amerika dan China yang digabungkan. Begitu ya. Jadi sebab dan dua-dua ni adalah rakan dagang kita yang terbesar. Dan mungkin saya cakap sekarang boleh lah. Malaysia ni kita ialah sebuah ekonomi yang terbuka dan kita bergantung kepada perdagangan. Beginilah kalau saya nak cakap, kalau ada 100, kita ambil contoh saya bagi 100 million kan. Kalau ambil Singapura,
kalau dia punya kegiatan ekonomi 100 million, 200 bilion tu daripada kegiatan perdagangan. Itulah kita panggil trade to GDP ratio. Malaysia pula 130%. Jadi maksud dia memang kegiatan ekonomi kita digerakkan daripada kegiatan perdagangan ni. Kenapa di Singapura sampai 200%? Sebab dia punya pasaran domestik tu kecil. Yang kita pun sedang membina. Jadi kalau global tu mungkin 60 to 7%. Jadi maksud dia kalau nak bagi angka tu, kita punya size ekonomi mungkin lebih kurang 1.9 trilion, kita punya perdagangan tu lebih 2.8 trilion lah. Jadi memanglah kalau kita ialah negara dagang yang terbuka dan itulah saya stop situ. Baik, dan ramai mungkin yang tertanya-tanya, adakah Malaysia sebenarnya ada mendapat manfaat ataupun kerugian daripada apa yang telah diumumkan oleh Donald Trump ini? Okey, jadi seperti saya nyatakan tadi bahawa rakan dagang kita yang terbesar ialah China dan Amerika Syarikat. Okey, jadi kalau kita tengok apabila kita berdagang dengan China, sebenarnya mereka yang menjual lebih banyak kepada kita daripada kita membeli. Jadi kita sebenarnya dalam keadaan berhutang kepada mereka. Tetapi untuk Amerika Syarikat pula lain. Bila kita berdagang dengan mereka, kita sebenarnya untung banyak. Dan itulah yang menyebabkan antara ketidakpuasan hati. Walaupun kita mungkin tak ada permainan kotor, kita tak letak tarif, sebab ada setengah negara macam India ada letak macam-macam tarif, susah dia nak jual, ataupun negara lain kita tak ada tarif-tarif. Cuma lebihan dagangan tu lebih memihak kepada kita. Dan kalau kita tengok di Malaysia ni, Pulau Pinang lah yang paling untung. Kita ada semiconductor dan memang dia menjadi industrial powerhouse di Malaysia. Dan Selangor pula sebenarnya berada dalam keadaan defisit kalau saya nak bagi angka. Ya, sebab kita banyak bergantung kepada China. Cuma saya nak kata kat sini, sampai tahun 2008-2009 kita punya rakan dagang terbesar kita ialah Amerika Syarikat. Sehingga kan pada ketika itu Bush nak tawarkan US Malaysia FTA ketika zaman pemerintahan Tun Abdullah. Tapi dia tidak menjadi kenyataan. Ada beberapa titik bengit yang tidak dapat diselesaikan dan luput. Tapi sejak daripada 2010 begitu, kita punya rakan dagang terbesar kita menjadi China. Dan mungkin dah 14-15 tahun. Dan kita tengok kita punya pergerakan ringgit pun seiring dengan pergerakan renminbi. Kalau saya lukis tu memang dua-dua tu bergerak seiringan. Ya. Okey. Mata wang Cina tu renminbi yuan. Yes. Okey. Baik, dan sedikit juga untuk kita lihat kepada dari segi politik. Kita faham apabila seseorang pemimpin itu yang diangkat menjadi pemimpin presiden jawatan yang besar dalam sesebuah negara, pasti ada sesuatu yang ingin dijadikan sebagai trademark individu itu. Adakah dengan pengumuman tarif oleh Donald Trump ini adalah untuk validasi beliau sebagai seorang pemimpin yang hebat? Ya, betul. Memang dia nak rewrite the rules of the game gitu. Dan memang itulah yang di campaign. Dan memang sebenarnya benda ni dah tulis sejak tahun 80-an. Jadi pada ketika itu dia cuma property developer, orang tak ambil kisah sangat. Tapi itu dia dah memang kata dah, kenapa kita perlu bagi ruang kepada Jepun untuk jual barang, kenapa kita kena taja dia punya pertahanan dan sebagainya. Itu memang daripada tahun 80-an dia dah kata, dia dah tak ubah-ubah. Cuma saya nak kata kat sini, dalam sejarah dunia, kalau kita tengok sejarah ekonomi moden ni lah, terbentuk pada tahun 44 ketika Perang Dunia Kedua nak berakhir di Bretton Woods, di mana dia membentuk sistem IMF, World Bank dan sebagainya. Dan pada betul GATT, dia tak jadi International Trade Organization, dia buat GATT, dan kemudian dia jadi WTO. Dan sistem ni berkekalan sehingga tahun 71 ada shock. Dan tahun 85 inilah yang sebenarnya ada. Tahun 85 apa yang berlaku ialah Jepun dengan Amerika bila dia berdagang lebih banyak menguntungkan Jepun. Dan memang memang itu rancangan Amerika untuk bantu Jepun. Sehingga ada satu pertemuan di hotel Plaza Accord, di mana Amerika Syarikat dan negara G7 yang lain menyatakan Jepun perlu menguatkan mata wangnya. Bila Jepun menguatkan mata wang Amerika jadi melemah lah. Okey, daripada tak silap saya daripada sekali ganda. Jadi dan sebenarnya itu bila mata wang Jepun jadi mahal, itulah antara sebab dia datang ke Malaysia dan Thailand untuk kembangkan dia operasi kilang. Jadi ini ialah seolah-olah begitu. Tetapi kali ini Jepun akan dengar pada cakap Amerika, dia akan tunduk sebab dia kalah perang. Tapi China tidak akan dengar. Saya pernah tanya benda ni dah lebih kurang, can US force a Plaza Accord on China? Dan tidak. Dan sebenarnya apa, dan memang saya ada tulis dalam The Age minggu ni, apa yang saya panggil tempat Trump kan, ini adalah seolah-olah
Plaza Accord yang baru. Nanti saya akan sentuh nama tempat tu. Okay? Baik. Dan menyentuh juga dari sudut yang lain tentang kenaikan tarif ini, Cik Samirul, yang dikatakan secara tidak langsung sebenarnya akan disesuaikan di setiap negara. Dan dengan bermatlamat untuk memulakan rundingan baru perdagangan dalam hal ini yang sebenarnya adakah kita perlu bertindak balas ataupun menyerapkan apa sahaja yang telah pun diumumkan oleh Donald Trump? Saya rasa kita punya pendekatan tu lebih bijaksana. Kita tidak perlu bertindak balas. Kita sebaliknya berunding. Sebab saya ada tulis, kalau Google nama saya Samirul Ayub, kancil diplomasi. Saya kata kita selalu perlu bijak seperti sang kancil dan menimbang. Lebih baik kita berunding. Dan di kalangan negara ASEAN yang paling bijak dalam kes ni ialah Singapura. Kalau tengok dari segi percaturan ni menghantar duta ke US, dan ini pun dalam semua negara ASEAN, Singapura paling rendah 10%. Dan dia pun ada lebihan dengan US. Cuma sikit saja sebab dia tak nak benda tu jadi Amerika tak puas hati. Dan dengan sebab itu dia dapat banyak manfaat daripada Amerika, termasuk pertahanan yang paling canggih dan sebagainya. Jadi memang dia ada calculated. Jadi kita tidak boleh terburu-buru. Jangan bertindak mengikut nafsu, tapi berfikir dan berunding. Itu kelebihan kita mungkin boleh kita buat. Baik, dan dari segi rundingan yang telah pun disebut oleh Perdana Menteri pada sebelah petang tadi, akan melaksanakan rundingan bukan sahaja dengan Donald Trump, malah juga dengan negara-negara ASEAN. Jadi bagaimana dengan survival yang harus dilakukan dan juga jangkaan Cik Samirul tentang apa yang akan menjadi poin untuk perbincangan bersama dengan Amerika Syarikat nanti? Ya, ini saya fikir macam Presiden Indonesia Prabowo, tak silap saya, dia minta Anwar Ibrahim bagi semua ASEAN 10% lah. Sebab sebenarnya tarif Indonesia tu lagi tinggi daripada Malaysia. Tapi saya fikir not that easy lah. Dan lagipun tahun depan Filipin jadi chairman ASEAN. Mungkin mereka lagi senang berunding dengan Filipin. Di ASEAN ni dia sayang, bukan dia lebih rapat pada Singapura dan Filipin. Dia pun rapat dengan Vietnam, tapi bila dia tengok punyalah besar lebihan dagang Vietnam tu menyebabkan Donald Trump tak puas hati, dan bila Vietnam nak beli pertahanan pun tak nak beli daripada Amerika. Jadi tapi Malaysia ni kita punya lebihan tu, kita boleh cakap kita nak beli kapal terbang Boeing kan. Dulu masa zaman Najib tak jadi, ini Anwar umumkan balik. Jadi kita boleh cakap, Mr. President, we buy your products. Itu yang dia nak, we are not taking advantage of you. Jadi bila dia dengar, betul juga dia. Sebab itulah, macam saya bagi contoh, Prime Minister Modi daripada India, dia pergi jumpa Donald Trump. Donald Trump, yes, you are good, a great country. Tapi lepas tu cakap, I'm very sad to say lah, they are very unfair to us. Jadi walaupun Modi dah pergi sembah dia semua, tapi dia kata, tak boleh, tarif tu you kena buang juga. Jadi dari segi tu mungkin bagus jugalah kita tak jumpa lagi. So, you kata you are my good friend. So, what you do for me to Trump? Jadi dia dah kata, kawan atau lawan, dia kata, kawan dia lebih banyak ambil kesempatan. Itu yang dia marah tu. Dia bukan welfare. Dia bukan Jabatan Kebajikan Dunia. Itu dia punya reasoning. Kita kena faham. Jadi banyak juga antara pendekatan yang lebih cerdik seperti dinyatakan oleh Samirul tadi yang perlu dilaksanakan oleh Malaysia juga sebagai pengerusi ASEAN, seperti memberi impak yang baik juga bukan sahaja kepada Malaysia tapi negara-negara anggota ASEAN secara khususnya. Baiklah, kita berehat dahulu seketika untuk kita bawakan selepas ini sejauh mana tarif Trump ini mempengaruhi kadar pertukaran ringgit Malaysia, dan banyak lagi akan kita kongsikan selepas ini berkaitan dengan perang tarif Trump timbal balik, sama ada menjadi kawan ataupun lawan. Terus ikuti kami di siaran Bernama TV untuk Ruang Bicara Aspirasi Ekonomi. Segak-segak berbaju baru. Nak dia simpan. Tabung simpan SSPN adik. Macam ni. Itu bukan ke pinjaman pendidikan? PTPTN ni ada juga simpanan pendidikan. Simpan SSPN. Serius lah. Aku buka simpan SSPN Plus ni untuk anak-anak aku. Ada perlindungan takaful juga. Susah nak simpan tiap-tiap bulan. Ada simpan SSPN Prime. Simpan ikut kemampuan, ada perlindungan takaful percuma. Sebenarnya ada cerita. Imbas kod QR, kita jumpa di laman YouTube PTPTN. Sertai kempen cabutan Wow Kongsi Raya. Hadiah lumayan.
Kali Sofia ni? Tak, semua ada kat sini. Tak, aku tengah buat ni. Bagi aku settle dia sama dulu. Ayah, tengoklah sini Kali Sofia. Ayah, tengoklah sini dah Kali Sofia. Ayah, datanglah sini. Ayah, tengok. Apa ni? Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi talian kasih atau melalui aplikasi mobile talian kasih. Sofia. Sayangi dan lindungi kanak-kanak. Kembali waktu ini, ruang bicara aspirasi ekonomi, kita kongsikan topik pada malam ini yang kita bawa berkaitan dengan perang tarif Trump timbal balik. Sama ada kawan ataupun lawan, dan kita buka sekali lagi talian 0326979768 bersama dengan saya Syuhada Armawan dan juga tetamu di studio pada hari ini kita ada Encik Samirul Arif Othman, berunding kanan Global Asia Consulting. Okey, dan dalam pada kita menyambut kemeriahan Hari Raya Encik Samirul, ia tidak terlepas untuk kita berbincang berkaitan soal apa yang telah pun dinyatakan oleh Donald Trump. Tapi mungkin juga kita nak tahu sejauh mana sebenarnya tentang tarif Donald Trump ini telah mempengaruhi kadar pertukaran ringgit Malaysia, Encik Samirul. Ya, jadi saya tengok percaturan Trump ialah dia sekarang pasal pertama dia nak buat chaos. Termasuk negara dia sendiri akan jadi chaos. Mungkin buat masa ni mungkin ringgit juga akan terkesan. Apabila bila ada ketidaktentuan, Malaysia ni ialah pasaran negara memuncul. Jadi bukan setakat Malaysia, banyaklah negara lain termasuk Turki, Indonesia dan sebagainya. Jadi orang lebih suka kepada US lah. Bila keadaan tidak menentu, mereka lebih suka pegang US. Tapi di US pun kita tengok ada banyak benda baru. Jadi sebenarnya saya fikir dia akan gertak dan orang akan ada kekecohan sikit. Dan American dia sanggup tengok dia punya stock market drop semua, recession seketika. Dia nak manfaat jangka masa panjang. Dia dah kata you have to go through some short term pain. Dia sendiri kata, orang Melayu kata berakit-rakit dahulu, berenang kemudian. Begitulah dia. Jadi kita kena tengok panjang. Dan saya rasa dia punya matlamat dia sebenarnya dia nak weaken US dollar sebenarnya, dan dia nak industri tu balik kepada US. Dan first time dahulu bila dia jadi presiden, dia buat benda ni, dia cuba buat. Apa yang berlaku ialah China memindahkan operasi kilang ke Vietnam, ke Mexico, ikut jalan belakang untuk masuk ke US. Saya takut kita pun kena. Jadi punya kita tak kena. Alhamdulillah kita tidak dituduh sebagai pintu belakang untuk tidak berlaku, sebab kita sendiri pun banyak trade deficit dengan China. Dan alhamdulillah kita punya E&E pun tak terkesan buat masa. Tak tahulah kalau dia buat revision after ni, tapi buat masa ni tak terkesan. Jadi kita agak lebih mudah lah untuk berunding. Jadi kalau mata wang US dollar melemah, kita punya akan menguat lah. Tapi ini it take more time lah. Kita 6 months begitu. Jadi itulah yang saya tulis dalam The Age minggu ni, Mar-a-Lago Accord kan. Mar-a-Lago saya tak tahu macam mana. It's where he stays in US lah. Dia punya kediaman lah, Mar-a-Lago. Jadi saya tulis tu di pagi raya ke begitu. Jadi tak ada orang kerja. Jadi dia hari Rabu baru naik online. Dan you all contacted me yesterday. So masa tu saya tengah fikir, saya rasa dia nak buat Mar-a-Lago Accord ni lah. Jadi antaranya dia nak devalue dollar, dia nak pindahkan, dan juga sekarang ni banyak China dengan Jepun dia memegang hutang US yang banyak. Tapi dia tak boleh drop. Kalau dia drop, habislah 1 trilion lebih. Japan dengan China paling besar. Jadi mungkin dia akan minta dia orang simpan duit untuk 100 tahun ke apa ke. Tapi dia akan bayar lah dividen, tapi tak boleh bawa keluar. Ada dia punya strategi dia. Dia pun nak buat dia punya khazanah, dia punya sovereign wealth fund. Ada strategi dia sebenarnya. Tapi buat masa ni dia gertak semua orang. So sekarang ni you nak ikut cakap I tak?
Kalau you nak jual barang kat UKS, you have to play the game this way. I bukan you punya welfare department. Dengan China pun saya boleh sebut sekarang ni, dia sebenarnya ada isu yang besar dengan China. Jadi saya sebenarnya bukan setakat China meniru, mereka mencuri. Dan saya tak nak sebut, dan memang ada sebab bila kita belajar dekat sana, kita boleh kerja di sana, di US kan, dan memang ada banyak instance di mana Chinese engineer dia mencuri idea maksudnya. Yes, dan ada Huawei tu sampai jadi begitu sebab dia letakkan dia punya maklumat di dekat pengkalan tentera Amerika. Dia orang takut dia akan tahu. Itulah sebab dia marah. Dan memang ada instances, dan bila tengok the same product R&D buat dekat Amerika, tiba-tiba so dia tak suka itu, dia marah sangat. Dan kita kena faham, berbeza pula dengan India. Memang ramai orang India belajar sana, tapi dia akan kerja di sana. Macam Satya Nadella, Sundar Pichai, so many of them, dia kerja. Jadi itulah beza dia. Tapi nak jual barang ke India pun ada tarif. So kita kena faham. Kita tak buat benda-benda ni semua. We are still itu saya nak cakap. It's a long term game. Okey. Buat masa sekarang hanya permainan permulaan, sama ada nak ikut ataupun tidak. Itu saya nampak begitu. Okey. Baik, dan saya boleh Google nama saya Samir Arif dengan MBH. Memang ada. Saya is very 800 patah perkataan. Dan saya compare dengan berlaku tahun 85 di mana Japan was forced to devalue. Okey. Baik, dan menerusi kaedah itu juga, terdapatkah keperluan untuk Trump sendiri mencari kaedah bagi meyakinkan pengguna perniagaan bahawa pertumbuhan akan kekal berlaku, sekaligus menangkis juga sebarang ketidakpastian yang mungkin akan berlaku selepas ini. Jadi begini, yang sakit mula-mula kat Amerika lah. Betul, dia punya rakyat kena berbelanja lebih lah untuk beli barang sebab rakyat dia juga akan bayar. Jadi saya tak tahulah sama ada mereka boleh bear the pain atau tak. Sebab tu bila dia kata ni Liberation Day, dia panggil wakil Kesatuan Sekerja Automobil dan sebagainya, kerana mereka lah, bila kita faham, bila Trump membesar sebagai seorang pemuda tahun 50-an 60-an, memang semua kereta dibuat di US. Tapi dia tengok lepas tu kereta daripada Jerman, daripada Jepun, sekarang Amerika dah tak buat kereta kan? Jadi macam mana ni? Dia nakkan zaman tu di nostalgia. Tapi bukannya mudah untuk pindahkan operasi tu, bukan boleh sekelip mata. Dia nakkan begitu. Jadi dia kata banyak sangat apa yang berlaku di US kita panggil sebagai deindustrialization atau penyah industrian. Di mana banyak ekoran daripada globalisasi, banyak kegiatan kilang tu dipindahkan keluar dunia. Jadi sekarang dia nak balikkan. Adalah sebab dia. Kita pun just a side story. Okey, Malaysia pun kita industrialize, tapi tahun 2000 mungkin paling tinggi, lebih kurang 35% daripada kegiatan ekonomi daripada perindustrian. Tapi sekarang mungkin 23% begitu. Apa yang berlaku ialah bila China masuk WTO pada tahun 2000, banyak kilang kita yang low value tu pindah ke China. Jadi kita pun mengalami penyah industrian. Dan Singapura pun penyah industrian. Tetapi Singapura ada kegiatan service value yang bernilai tinggi. Kita masih lagi not as much as them lah, gitulah. Okey, Cik Samirul, apa yang dinyatakan oleh pengarah urusan IMF Kristalina Georgieva yang menyentuh tentang adalah penting sebenarnya untuk elak langkah-langkah yang boleh menjejaskan ekonomi global dan merayu kepada Amerika Syarikat serta rakan-rakan dagangnya untuk bekerjasama dengan lebih konstruktif bagi mengurangkan ketegangan yang berlaku. Adakah ini juga antara aspek dalam penilaian dan juga implikasi makroekonomi negara-negara yang dikenakan tarif oleh Donald Trump? Ya, nampaknya macam China tu dia nak balas balik lah. Dia memang macam nak bergaduh lah. Jadi dahulunya Jepun bila Amerika minta dia aku. Jadi China tidak akan buat begitu. Dia tidak akan aku. Jadi kalau dua-dua orang tu bergaduh memang akan ada something lah. Tapi Trump dia tak kisah mata wang dia jatuh, pasaran saham dia jatuh, dia ada long term plan. Dan sebenarnya kalau kita tengok beginilah, saya nak katakan China kan, kenapa dia ekspor begitu banyak kepada US kan, lebihan dagang dia, sebab rakyat dia sendiri tak boleh consume. Faham tak? Itu je masalah dia. Terus sekarang ni terang kata, I tak nak beli. You nak jual ke siapa sekarang? You see, 2-3 hari lepas, Xi Jinping, the leader of China, tulis dekat Prime Minister, the President of India, Murmu dengan Modi, dia kata, kita ni, China ni naga lah. Dia panggil India ni gajah. Dia kata, gajah dengan naga ni perlu berdamai lah.
Maksud dia, tapi mampu ke? Maksud dia dah takut kalau Amerika tak boleh beli, siapa nak beli? Dia harap India untuk beli. Tapi India memanglah dahulu dia very long civilization. Tapi kalau kita tengok pada tahun 95, dia orang dah bergaduh pasal sempadan. Tahun 50-an dan terbaru tahun 2000 ada bergaduh. Dan kalau sejak daripada tahun 2020, sejak daripada tu TikTok pun tak boleh di India. Betul. Dia are very strict. Dia tak mahu. Dan memanglah China nak approach, India tak nak. Dia tak percaya sangat pada China. Dia lebih percaya pada EU. Dan ini kesatuan EU punya leader Ursula von der Leyen buat masa bulan puasa hari tu, saya ingat buat dia pergi India, dia cakap our fate is like the planet. Orang India ni dia suka tengok astrologi kan. Dia kata seolah-olah planet ni berbaris satu barisan. Ini memang dicipta cerita begini untuk dia kata kita ni perlu bekerjasama. Macron Perancis, Ursula von der Leyen, memang India is looking more to work with them actually sebenarnya. Jadi sekarang ni China tak boleh jual barang. Dia boleh bertindak balas, tapi who's going to buy? Itulah masalah dia. Okey. Baik, dan bila berlakunya ketegangan perdagangan antara Amerika Syarikat dengan China dengan negara-negara besar yang lain, apa mungkin manfaatnya ataupun peluang yang boleh Malaysia ambil sedikit daripada apa yang berlaku itu? Yang satu, kita boleh pelbagaikan lah. Kita pelbagaikan kita punya pasaran. Dan dia selalu kata tingkatkan kita punya inovasi dan sebagainya. Cuma saya nak kata kat sini, kalau tengok inovasi kan, masa kita buat proton tu, masa tu China punya ekonomi saiz tu lebih kurang sama dengan saiz ekonomi Belanda. Bila Tun Mahathir bawa proton ke China tahun berapa, dia orang pun tak mampu beli proton. And now they are the second, but now they can make more than proton, you see. So maksud dia kita kena akui lah, dari segi manufacturing tu kita tak mampu buat macam smartphone atau kereta. Even Vietnam pun boleh buat. Kita punya kemahiran tu lebih kepada services. Kita boleh buat bank Islam, itu kita peneraju di dunia untuk perkhidmatan kewangan Islam. Kita punya medical services antara yang terbaik, nilai tambah kan. Saya pun kenal ramai pakar doktor kan. Orang semua ramai datang ke sini daripada Asia Tenggara tu, tak payah cerita lah. Ataupun perkhidmatan guaman, services yang bernilai tinggi, medical, legal ataupun Islamic banking ataupun halal kan. Itulah kekuatan kita, inovasi. Bila kata perkilangan, lagipun kita tengok kita punya student pun tak minat STEM sebenarnya. Sebab tu dalam SPM drop saya pun daripada asal aliran sains juga, kemudian bertukar buat ekonomi semua. Jadi itu bukan kita punya, kita katalah kita boleh cari pasaran baru, betul, tingkatkan inovasi, tapi it doesn't seem to be untuk buat pembuatan ni kurang lah kan. Itulah antaranya. Of course kerjasama strategik dengan negara lain dan sebagainya, begitu, itu biasalah kita dengar kan. Setengah benda tu kita mudah cakap, tapi untuk buat tu susah. Macam kita BRICS kan, okey, tapi BRICS tu sendiri kalau saya nak cerita, dia ada banyak kerencaman dia. Nak buat mata wang pun tak boleh. Maybe after this I can continue to your next question. Okey, baik. Tapi sedikitlah menarik berkaitan dengan BRICS itu. Sebelum ini juga BRICS macam dinyatakan oleh Encik Samirul akan mengeluarkan mata wang sendiri, dan ia mendapat perhatian Donald Trump sendiri. Sekiranya akan ada mata wang tersebut, makanya akan ada impak tertentu kepada BRICS. Tapi bila diumumkan untuk tarif oleh Trump ini, adakah BRICS juga akan mengadakan mungkin perbincangan ataupun perkara yang mungkin berkonsep kepada tindak balas kepada apa yang dinyatakan oleh Trump? Ini konsep BRICS ni kan, saya nak cerita sikit lah. Dia tahun 2001 ada seorang ahli ekonomi Goldman Sachs kan, dia nak jual bond untuk pasaran memuncul. Dia kata pasaran memuncul yang paling cepat membangun ialah Brazil, Russia, India dan China. Dia tambah South Africa. Sebenarnya kalau tengok dia di antara BRICS tu tak ada apa-apa keseragaman pun. Kalau dia nak buat kesatuan BRICS, China akan jadi dominan. Dia akan pegang 2/3. Dan kemudian selebihnya barulah India. Mungkin ada 16 trillion, 7 trillion. Kemudian yang lain-lain tu Brazil dengan South Africa is not in a good state. Jadi adakah mereka nak buang tuan Amerika dan ambil tuan baru China? No, tidak akan berlaku begitu. Dan punyalah kalau you tengok kan, South Africa kan, kita tahu dia international criminal court kan, kita tahu kan. International court minta tangkap Putin tau. Putin bila dia buat persidangan BRICS di South Africa, Putin tak boleh datang.
kalau dia datang kena tangkap, obliged to catch, you know. Kita tengok macam Hungary kan, Prime Minister of Israel pergi, dia kata okay, now I'm withdrawing from the ICC. So sampai itu pun dia tak boleh keseragaman kan. Cakap mata wang ni cakap je lah, nak buat tu it's so difficult. Tidak semudah begitu. Dia akan lebih berpihak kepada China, dan of course negara lain tak akan terima. Kemudiannya dari segi struktur ekonomi dan macam-macam lagi. So walaupun dan kita tengok New Development Bank tu pun, dia punya entire operation tu is like only 1/3 of what the World Bank give in 1 year. And most of it is Chinese back. Jadi you akan berhutang di China dan adalah, so it's not that easy. Saya selalu kata potensi ada, tapi mungkin dia akan ambil masa 30, 45 tahun. Dia tidak akan berlaku sekelip mata. Bukannya boleh okay we abandon the dollar dan terus tukar. It's not that easy. Sebab buat masa ni 80% daripada perdagangan dunia masih dalam mata wang dolar, dan minyak dijual dalam mata wang dolar. Emas pun dijual. Bahkan negara macam Saudi semua, dia reinvest, dia panggil petrodollar recycling. Now it's about 7.5 trillion. So they're getting free money. That's why they can keep on printing money. Jadi kita kena faham, it's not that easy to change. Okey, baik, itu dia perkaitan dan perkara yang mungkin sukar untuk diubahkan berkaitan dengan apa yang disentuh ya tentang keadaan ekonomi global sekarang ini. Dan satu lagi Cik Samirul, adakah dengan pengumuman kadar tarif baru ini memperlihatkan Trump secara terbuka mungkin memusuhi juga ya beberapa rakan dagangan Amerika Syarikat, yang mana kita tengok bukan sahaja ancaman daripada tarif itu sendiri, malah dilihat sebagai menjemput mereka ini seolah macam membuka ruang, kalau nak bertindak balas silakan, dia akan melihat siapa kawan siapa lawannya. Ya, jadi pada fikiran Trump tu, kita tengok yang terbaru ni kan, kenapa tak ada tarif terhadap Russia? Memang dah ada sekatan, dia kata kan. North Korea pun dia tak berdagang. Dia kata cuma EU ni kawan baik aku, tapi dia ambil kesempatan. Itu pasal dia buat begitu. Dia kata UK ni okey baiklah, aku bagi paling rendah 10%, Singapore 10%. Tapi ada juga yang tak masuk akal, ada pulau-pulau yang tak didiami oleh orang pun kita kena. Jadi saya rasa ini peringkat awal dia nak geretak. You want to fight back, okay? Dia sanggup berentap. Dan dia kata tengok berapa lama you nak tahan. Dan saya tengok yang terbaru pun Trump dah mula marah dengan Putin sebab Putin banyak berlengah. Dia nak tamatkan segera pertikaian di Ukraine. Jadi saya rasa dia nak buat satu order baru dunia di mana kalau you are in the American system, you akan gunakan mata wang dia semua dan berdagang. Kita tengok Saudi is maybe a good example. Tengok nak berunding dengan Rusia pun dia buat di Saudi. Sebab memang, dan Saudi pun akan jual minyak dalam, dia dulu acah-acah je masuk BRICS. Dia tak akan buat begitu. Dia buat begitu sebab dia marah pada Biden. Bila berlaku pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi, Biden cakap I will make Saudi a pariah. Jadi bila Muhammad bin Salman marah, dengar dia marah sangat. Dia kata berani you buat begitu, I akan tak nak jual lagi. Jadi kita tengok ni Trump balik, okey dah balik. Jadi dan pertahanan Saudi pun memang semuanya dibekalkan oleh Amerika. Jadi acah-acah. Jadi kita kena tengok panjang, dan memang saya melihat history. Kalau kena 100 tahun sebelum ni pun I can tell you kenapa jadi begitu. It did not happen overnight. Jadi bagi Trump, Europe ni dah banyak ambil kesempatan. Sejak dari Perang Dunia Kedua, Amerika finance dia punya reconstruction semua. Jadi diorang ni macam bagi dia free rider. Jadi now it's time to pay back. Jepun pun memang dibangunkan balik sebab Jepun pun macam dah terhutang budi. Orang macam negara macam Malaysia ni baru datang. Jadi dia bagi kita kelonggaran lah sedikit. Jadi kita pandai-pandai lah main. Tapi janganlah jadi macam Modi pula pergi-pergi tapi masih ada tarif tinggi. Masih ada tarif tinggi. He is not, Trump ni bukan bodoh. Saya nak petik satu peribahasa Jepun. Saya dulu sekolah rendah di sana. Okey, Jepun kata orang pandai boleh belagak bodoh. Tapi orang bodoh tidak boleh belagak pandai. Jadi Trump ni nampak macam orang gila. Tapi saya boleh cakap lah, dia punya Secretary of Commerce, Treasury is a very intelligent man. Itu Scott Bresnik tu kan. Dia dahulunya kerja dengan Soros. Dan kita tengok tahun 92 bila Bank of England dia punya mata wang rugi, kita pun bank negara rugi. Inilah orang dia. Orang ini yang join dalam kabinet Trump. So he's not having stupid people behind him. Okey, baik. Jadi Trump ni mungkin banyak juga dari segi agendanya yang mungkin pada awal
buat orang marah. Tapi sebenarnya ada cerita di sebalik apa yang perlu dilakukan. Baik, selepas ini kita akan berkongsi pula berkaitan dengan Malaysia tidak bercadang untuk mengenakan tarif balas sebagai langkah mempertahankan prinsip perdagangan. Kita kembali selepas ini dalam Ruang Bicara Aspirasi Ekonomi. Ada kala kegembiraan kita mampu lenyap dalam sekelip mata akibat persepsi kita. Dia ingat aku singkit sangat ke? Usah fikir dengan mata, usah rasa dengan hati. Dia ingat aku nak curi beg dia ke? Fikir secara positif, rasa dengan rasional. Kerana apa yang kita fikir, dia ingat saya bagi duit palsu kah? Dan apa yang kita rasa tak semestinya benar. Baju cantiklah. Beli mana? Baju ni ke? Saya beli kat sebelah je. Oh. Rajin awak. Pagi tadi jual putu mayam. Sekarang hantar orang pula. Tak ada lah, Kak. Ini lebih lah, Kak. Ni, Baki. Lain kali pakai QR je. Terima kasih. Kerana seperti saya, persepsi itu sebenarnya tidak nyata. Kita mampu mengubahnya secara positif dan rasional untuk hidup yang lebih bahagia. Kami adalah Sangwira Rimbawan, memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan. Baik, kembali waktu ini dalam Ruang Bicara Aspirasi Ekonomi. Kita kongsikan topik pada malam ini, perang tarif Trump timbal balik sama ada kawan ataupun lawan. Yang kita bersama dengan tetamu kita, Encik Samirul Arif Othman, Perundingan Global Asia Consulting, berkongsi banyak perkara sebentar tadi berkaitan dengan perang tarif ini yang telah diumumkan oleh Donald Trump terhadap 180 negara. Dan kita melihat juga, Encik Samirul, bahawa dalam hal ini yang mana Malaysia tidak bercadang untuk kenakan tarif balas sebagai langkah mempertahankan prinsip perdagangan bebas dan adil. Jadi dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh MITI memandang serius juga tentang tindakan Amerika Syarikat dan kini berunding dengan pihak berkuasa negara itu bagi mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Kalau boleh mungkin ada menang-menang lah antara kedua-dua negara ini. Jadi adakah ia dilihat sebagai satu tindakan yang wajar dilakukan oleh Malaysia sendiri? Itulah sangat bijak dan wajar. Memang saya banyak tulis pasal kancil diplomasi ini. Dan sebenarnya sejak tahun 2008 kalau Google dan Star pertama kali saya kata Malaysia ni perlu bijak seperti kancil tahun 2008 Google dan dah banyak kali beginilah. Dan kalau kita tengok perkembangan terbaru ni kan, kalau kita tengok janganlah jadi seperti Zelensky bila pergi di White House nak jadi macam hero, kena marah depan Trump. Trump satu dunia tengok kan dah malu kan. Jadilah seperti Prime Minister UK, dia lebih berhemah. Dan kalau tengok sebelum ni pun macam Muhammad bin Salman apabila dia pergi ke US, Trump bawa keluar, ini Saudi beli daripada kita ni semua. He's very happy. Itu yang dia nak tu. Kita puji dia, kita kata ini yang kita nak beli. Dan kita katalah kita nak beli kapal terbang semua, apa kita punya sumbangan. Jadi kita ni bukan nak cekik dia punya pasaran. Jadi itu yang bukan kita nak ambil kesempatan. Bukan kita ingat ni dia negara welfare. Itu yang dia nak sebenarnya. Kita pergi puji, terhormat dan cara kita berbicara, itu yang dia nak. Kita tengok, kita boleh analisa yang terbaru ni dalam masa bulan puasa ni. Kita boleh tengok macam mana Zelensky kena, macam mana Prime Minister of Britain handle, macam even Macron walaupun dia tegas tapi dia masih lagi lembut kan. Tapi bila ada benda yang dia perlu tegas, dia tegas juga kan. Jadi tapi Britain dapat 10% tarif. Macron semua EU dapat 20% dan kita tengok macam mana Modi semua. So daripada situ kita dah boleh ambil pelajaran
Dan kita tengok macam mana Presiden Indonesia call Donald Trump. Yes sir, yes sir. Kita tengok. Tapi dia masih tarif lagi tinggi daripada kita. You ingat dia bodoh ke? Tak cukup, yes sir, yes sir, yes sir. You have to show apa komitmen anda. Kepada Trump ini suka kepada tindakan yang kita tunjuk. Ya, dia pun tak termakan pujian. Dia kata yes sir, oh thank you. Jadi kita ingat dia boleh makan puji. Tapi sebenarnya tidak. Dia ada perwatakan dia. So kita kena kaji ni semua. Jadi saya tengok dah setakat ini. Dan ramai orang komplain, mana Malaysia ni? Jadi saya rasa bagus juga. Jadi kita tengok di Asia Tenggara yang paling bijak menguruskan Amerika Syarikat ialah Singapura. Kalau tengok duta dia ke Amerika Syarikat, setiapnya lebih kurang 10 tahun. Dan semua adalah profesor dan mereka ada cara daripada menteri luar pertama dia S. Rajaratnam sampailah kita tengok duta they know how to control or manage Amerika. Dan bukan setakat Singapura, malahan negara seperti Qatar dan UAE, sebab keluar report dia boleh influence Trump lebih daripada Saudi, UAE, Qatar. In fact yang terbaru ni, even the Prime Minister of Israel pun dia kata Qatar is managing them, sebab Netanyahu, pegawai-pegawai Netanyahu dituduh terima wang daripada Qatar. Jadi sebenarnya yang paling bijak mengaturkan Trump dan White House ialah Qatar dan UAE. Baru Saudi. Even it's all out there. You kena tengok dan baca dan faham. Yes. Okey. Baik. Dan bila kita menyatakan tentang satu pendirian dan juga perbincangan National Geoeconomic Command Center NGCC yang akan dipengerusi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, manakala MITI juga berperanan sebagai sekretariat untuk bariskan wakil peringkat tertinggi dalam kementerian dan juga agensi utama. Jadi fokus yang diberikan adalah untuk menilai kepada kesan tarif serta untuk mempertimbangkan strategi menyeluruh bagi kurangkan juga impaknya kepada ekonomi dan juga industri negara secara keseluruhannya. Pada pandangan Encik Samirul sendiri, apa antara strategi yang perlu dikenal pasti yang boleh juga kita ketengahkan sehinggalah perkongsian itu mula-mula dibawa kepada anggota-anggota ASEAN dan kita suarakan sehingga peringkat Amerika Syarikat? Ya, itulah mereka berharap bahawa ASEAN akan speak as a block lah. Kata Prabowo minta Anwar lah cakap tu kita settle lah ASEAN 10%, tapi itu saya tak nak komen. Cuma di apa yang Prime Minister Anwar umum pun is too early. Saya pun tak tahu apa. Diorang kata the devil is in the details. Tapi kita tengok daripada lebihan dagangan kita dengan US, separuh tu ialah semiconductor. Ni. Jadi yang tu buat masa ni tak kena. Jadi yang kita tengok separuh lagi tu apa yang Amerika menjadi titik bengit bagi Amerika, itu yang kita kena tengok lah daripada situ. Dan hopefully round tu kita punya ENE pun tak terlibat sebab dia ada panggil rules of origin, certificate origin. Ini semua saya bagi contoh beginilah. Ini Latnik dia punya Common Secretary. So dia kata bila Amerika buat perjanjian dengan South Korea, dia kata 2012 FTA, jadi dia kata Amerika boleh beli kereta Hyundai, Kia, tapi dia kata McDonald's nak masuk Korea pun masalah dia punya French fries, sebab dia kata dia petikaikan French fries tu potato ni dari mana. Dia katalah, dan bila saya tengok memang syarikat yang operate McDonald's di South Korea tu syarikat Arab sebenarnya. So dia kata kita dah kena tipu dengan South Korea. Kata Latnik lah. Itu baru 1 or 2 days ago. And then jadi for us kita tengok apa separuh yang the Americans having problem with. Dan ini ialah antara ekspor utama Malaysia ya. Kita ekspor ini banyak dan kita import. Kita is intermediate goods yang kita buat. Yang apa ekspor kita yang selebihnya lah minyak dan sawit lah. Ini 3 yang menggerakkan ekonomi. Jadi I think I'll stop there lah. Okey, baik. Dan cabaran terbesar juga terhadap dinamika perdagangan global. Kalau kita tengok berkaitan dengan ada yang menyebut juga tadi mengubah daripada konsep buatan Malaysia kepada jenama Malaysia. Jadi adakah tarif timbal balik ini akan meningkatkan dari segi kos pengguna di negara kita khususnya? Yalah kalau kita kalau kita tak kenakan tarif, it should not be. Melainkan kita kena tarif lah. Tapi I don't know how
cara lain dia efek tu bagaimana, tapi mungkin juga kalau barang kita dijual ke sana lebih mahal, kita kurang, especially yang di other half tu yang bukan E&E tu. Jadi mungkin orang kat sini pun ada kelembapan. Jadi it might also affect us. Jadi it's too early. Saya pun tak tahu. Orang kata the devil is in the details. But we can expect global turbulence. Dan kalau nak kata the whole world economy slow down, probably, but Trump wants to rewrite the system. So basically, if you're not in their orbit, you're in China's orbit, then that's another thing. But China also cannot sell. They cannot sell to US. Whom are they going to sell to? Saya nak cakap sikit lah history. Dia begini, di China dia ada satu revolusi kebudayaan 1978. Mao Zedong meninggal dan Deng Xiaoping jadi dia punya leader. Jadi Deng Xiaoping tahun 78 dia melawat ke Asia Tenggara. Lalu dia pergi mana? Thailand, Malaysia, Singapura. Dan Malaysia, Thailand antara negara yang paling ramai penduduk berketurunan Cina. Jadi this is what Deng Xiaoping kata. Dia terkejut sebab orang yang datang ke sini ialah buruh kasar dan sebagainya, sebab dia ada dia punya Mandarin, dia punya elit. Dia tak akan datang ke Singapura, Malaysia, Thailand dan sebagainya. So Lee Kuan Yew bisik kepada dia, saya boleh ajar tuan apa free market ni semua. So pertama tuan kena berhenti broadcast komunis. So memang Deng Xiaoping stop. Okay, no more, dia not interested. Jadi dia Lee Kuan Yew menghantar dia punya Deputy Prime Minister Dr. Goh Keng Swee, dia ni Peranakan Melaka sebenarnya, untuk ajar pada China. Dia ada beberapa fishing village di berdekatan dengan Hong Kong, Shenzhen semua. We do this, kita tukar dia jadi export zone, free industrial zone. Kita akan benarkan sistem kapitalis walaupun negara komunis, dan mereka ikut cakap Dr. Goh Keng Swee. We sell and we keep in US dollar reserves. And it was so successful that then Lee Kuan Yew said to China, you must join the WTO now. You join the WTO and you follow the global rules. Jadi pemikiran Bill Clinton pada ketika itu ialah apabila China makmur dan kaya, dia akan jadi seperti orang putih. Tapi China doesn't want to become the West. China wants to become China. Dia tidak seperti Jepun dan sebagainya. Jadi inilah mungkin the biggest miscalculation, that bila dia masuk WTO, that they will play with the rules dan sebagainya. No, they still continue, but you must understand, to get that surplus, you have to sell. If nobody wants to buy, whom are you going to sell to? And you have to look at their domestic structure, how mereka bangunkan begitu banyak real estate, dan jadi macam skim Pak Man Telo pula. Dan sebab sana dia punya consumption is weak, jadi nak bagi rakyat rasa kekayaan dan membina begitu banyak rumah, bandar, sampai ada banyak ghost town. Jadi ini cerita lain lah nanti mungkin. Tapi itulah dia. Ada orang kata Lee Kuan Yew is the father of modern China. Dan saya adalah antara orang yang akan mengutarakan hipotesis tersebut. Yes. Baik. Sedikit lagi masa yang kita ada. Kita nak dengar daripada Encik Samirul. Bila berlakunya tarif ini, mungkin ada yang menjangkakan berlakunya inflasi dan sebagainya. Kemudian adakah ia berpotensi juga berlakunya kemelesetan, Encik Samirul? Ya, jadi bila kita cakap definisi kemelesetan tu ialah apabila dua suku berturut-turut ekonomi itu menguncup. Memang cerahlah harapan untuk menguncup. Sama ada dia menguncup secara banyak atau tidak. Masa COVID pun dia menguncup juga kan. Ya betul. Jadi tapi government ada punya strategi. Jadi kita tak tahu how severe it will be. Tapi Trump is willing for that to happen. Dia tak kisah pun. Dia kata we will go bersenang-senang berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi dia akan buat sampai you dah terpaksa berunding. Tengok macam dengan Putin dengan Zelensky. Dia dah bagi chance dekat Putin semua. Putin tak nak berunding lah, siap. Dia will come down hard on Putin now. Baik. Sama ada menjadi kawan ataupun lawan bergantung kepada kebijaksanaan dan juga cerdiknya sesebuah negara untuk berunding. Kancil diplomasi. Ya, dan juga bertindak untuk mengadaptasi dan juga untuk melakukan dari segi perbezaan dan juga perdagangan yang lebih bercabang lagi selepas ini. Dan pastinya, saya pasti dalam pentadbiran Malaysia juga banyak perkara yang akan dilakukan untuk memastikan tentang kestabilan ekonomi Malaysia ke arah yang lebih baik. Okey, jadi apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Encik Samirul Arif Othman, perunding kanan Global Asia Consulting, kerana bersama dengan kita dalam ruang bicara aspirasi ekonomi pada malam ini. Sekian saja untuk waktu ini. Saya Syuhada Armawan. Terus ikuti Bernama TV. Assalamualaikum.
The logo is inspired by Hibiscus rosa sinensis, Bunga Raya, which is the national flower of Malaysia and also commonly found in all ASEAN member states. The flower symbolizes cultural richness, unity, and identity of the region. The colors used in the logo, blue, red, yellow, and white, represent the main colors of the flags of all ASEAN member states.